Florida membelanjakan berjuta-juta setiap tahun untuk menyingkirkan sesuatu yang sebenarnya boleh bernilai berbilion-bilion. Di sepanjang pantai Teluk dan pesisir Atlantik, pantai-pantai ditimbus oleh timbunan rumpai laut coklat yang membusuk. Anda boleh menghidu baunya sebelum Anda melihatnya. Pelancong mengelakkannya, hotel kehilangan tempahan, bandar-bandar menggelanjakan berjuta-juta hanya untuk memastikan pantai boleh digunakan. Rumpai laut Sargassum tiba setiap musim panas, dan setiap tahun rasanya ia semakin teruk. Tetapi China telah menemui cara untuk menjadikannya sebagai industri bernilai berbilion dolar, sementara Amerika Syarikat pula terlepas peluang ini. Pandulah ke selatan di lebuh raya I-95 pada bulan Julai antara Palm Beach dan Miami, dan bau itu akan sampai kepada anda sebelum anda sampai ke pantai. Kemudian barulah anda akan melihatnya. Satu dinding coklat rumpai laut yang mereput terbentang berbatu-batu jauhnya di sepanjang pantai. Setiap pagi, jentera akan mengautnya. Mereka menyisirnya. Mereka mengangkutnya dengan lori. Dan menjelang matahari terbenam, lebih banyak lagi yang tiba. Dan kitaran itu bermula semula. Pasir di South Point Park pada Mei 2026 kelihatan kurang seperti pantai dan lebih seperti lumpur coklat basah. 3 traktor mengerjakannya selama lebih sejam, sementara pengunjung pantai melangkah melepasi timbunan tebal itu untuk sampai ke air. Di Bell Harbor, Victoria Brosman membatalkan percutiannya dan pulang ke rumah. Dia memberitahu Miami Herald bahawa keluarganya malah telah mencuba sebuah hotel di Key Biscayne dengan harapan pasir yang lebih bersih, tetapi mereka menemui masalah yang sama. Gambar-gambar dari perjalanan itu, katanya, kekal bersama keluarganya sebagai peringatan bahawa Florida bukan lagi destinasi percutian pantai seperti dahulu. Ini adalah situasi yang berlaku di setiap daerah pesisir di negeri ini setiap musim panas. University South Florida telah menjejak fenomena ini dari angkasa selama bertahun-tahun. Sistem satelit mereka merekodkan 37.5 juta tan sargassum terapung merentasi Atlantik pada tahun 2025. Menjelang Mac 2026, musim baru sudah pun mengumpulkan 13.6 juta tan. Kira-kira 1/3 lebih banyak berbanding tempoh yang sama tahun sebelumnya. Jika trend ini berterusan, tahun 2026 akan memecahkan semua rekod yang dicatatkan pada tahun 2025 sebelum musim panas berakhir. Sebelum tahun 2011, tiada apa-apa sebesar jalur Sargassum Atlantik besar wujud. Sumber asalnya ialah Laut Sargasso, satu-satunya laut di dunia yang tidak mempunyai garis pantai. Tiada tanah yang mengelilinginya di mana-mana sisi. Ia terletak di tengah-tengah Atlantik Utara, ditakrifkan sepenuhnya oleh 4 arus lautan yang berputar di sekelilingnya seperti dinding. Arus Teluk di barat, arus Atlantik Utara di utara, arus Canary di timur, dan arus Khatulistiwa Utara di selatan. Laut ini wujud kerana arus-arus tersebut menciptanya. Satu pusaran berputar yang memerangkap apa sahaja yang terapung ke dalamnya. Selama berabad-abad, para pelaut takut kepadanya. Arus-arus yang menentukan sempadannya juga telah menahan kapal-kapal di dalamnya selama berminggu-minggu. Rumpai laut terapung yang digambarkan oleh Christopher Columbus dalam catatannya pada tahun 1492 cukup tebal di beberapa tempat, sehingga pelaut awal percaya ia boleh memerangkap badan kapal. Ia sebenarnya tidak boleh, tetapi mitos itu berterusan cukup lama sehingga menyumbang kepada separuh daripada mitos segitiga Bermuda. Laut Sargasso ialah tempat belut Atlantik pergi untuk bertelur dan tempat penyu laut muda menghabiskan tahun-tahun pertama hidup mereka terapung di antara rumpai laut itu. Ia adalah salah satu kawasan perairan yang paling penting dari segi biologi di bumi dan juga salah satu yang paling kurang difahami. Kemudian, sesuatu telah berubah. Ledakan rumpai laut yang selama ribuan tahun berada diam di dalam pusaran berputar itu mula keluar daripadanya. Kebanyakan teori yang dikemukakan menunjuk kepada pencetus yang sama. Gabungan air yang lebih panas dan larian air yang kaya dengan nutrien telah mewujudkan satu jalur rumpai laut baharu yang besar, membentang beribu-ribu batu merentasi Atlantik. Setiap tahun, ia semakin membesar, menghantar gelombang demi gelombang ke arah Caribbean dan Tenggara Amerika Syarikat. Satu kertas kerja tahun 2026 dari Sekolah Marin, Atmosfera dan Sains Bumi Rosenstiel, University Miami telah mengenal pasti asal-usulnya dengan lebih jelas berbanding sesiapa sebelum ini. Penulis utama, Francisco Barenvera, dan pasukannya membina model arus lautan yang baharu dan menggunakannya untuk menjejak pembungaan besar pertama kembali ke perairan pesisir di Teluk Guinea, Afrika Barat. Pembungaan itu tidak ditemui ketika ia bermula. Menurut penyelidik, apabila satelit mengesannya pada tahun 2011, ia dipercayai telah berkembang selama hampir 2 tahun. Tanda amaran pertama muncul apabila hamparan rumpai laut yang luar biasa
mula terdampar di pantai Ghana pada tahun 2009. Pencetus pada tahun itu ialah satu peristiwa air sejuk yang dipanggil Dekar Dekarninia. Gabungan jarang air dalam yang kaya nutrien dan debu Sahara yang syarat mineral telah mempercepatkan pertumbuhan di Atlantik tropika. Gabungan itu telah memulakan apa yang akan menjadi pembungaan rumpai laut terbesar di bumi. Ia juga bukan satu kejadian luar biasa. Jumlahnya boleh diramal dan perancangan boleh dibuat berdasarkan itu. Ia boleh dijadikan produk. Setiap negara yang mendapat sebahagian daripada pembungaan itu telah mula memanfaatkannya, kecuali Amerika Syarikat. Satu kajian oleh Woods Hole Oceanographic Institution pada tahun 2026 menganggarkan kerugian tahunan Florida dalam sektor pelancongan dan perikanan sahaja sekitar $2.7 bilion. Dan kemudian ada pula kerosakan tidak langsung. Restoran dengan tempahan yang berkurangan, sewaan bot yang dibatalkan, bilik hotel yang kekal kosong. Secara keseluruhan, jumlahnya hampir mencecah $5 bilion dalam setahun secara purata. Dalam musim yang teruk, model yang sama melonjak kepada $10 bilion. Dan anggaran paling buruk untuk tahun 2026 mencecah $13.5 bilion. Florida Tenggara menanggung sebahagian besar daripadanya. Koridor dari Palm Beach hingga ke Miami-Dade adalah, berdasarkan data kajian itu sendiri, kawasan paling terdedah di negara ini. Membersihkannya bukanlah murah. Miami-Dade membelanjakan $4 juta setiap tahun untuk mengalihkan rumpai laut dari beberapa pantai sahaja. Bandar-bandar pesisir lain membelanjakan berjuta-juta lagi. Apabila rumpai laut itu dikumpul dan dibuang, kos tahunan di seluruh rantau ini mencecah $35 juta. Di seluruh pesisir Teluk dan Atlantik yang lebih luas, jumlah kos mencecah ratusan juta. Setiap dolar dibelanjakan untuk mengumpul sumber ini dan menanamkannya di tapak pelepusan sampah. Aspek kesihatan juga tidak boleh dipandang ringan. Apabila rumpai laut membusuk di atas pasir, ia melepaskan gas hidrogen sulfida, bau telur reput yang sama seperti yang terhasil daripada air sisa industri. Dalam jumlah yang tinggi, ia boleh menyebabkan sakit kepala, masalah pernafasan dan juga mendapatkan rawatan di Jabatan Kecemasan. Kuba mengeluarkan amaran kesihatan maksimum pada tahun 2025 apabila rumpai laut itu melanda pantai timurnya. Agensi-agensi Florida telah mula menjalankan pemeriksaan kualiti udara di pantai-pantai yang terjejas, walaupun belum ada sistem amaran di seluruh negeri. Namun begitu, masalah ini berlaku di seluruh teluk. Di Pulau Galveston di Texas, pasukan telah menghadapi begitu banyak sargasum yang datang sehingga mereka kehabisan ruang untuk menyimpannya di sepanjang tembok laut. Jadi mereka memuatkannya ke atas lori dan membawanya melintasi pulau ke East Beach. Satu bahan yang berlaku secara tidak semula jadi tiba dalam kuantiti yang begitu besar sehingga kerajaan tempatan membelanjakan berjuta-juta untuk mengumpulnya, mengangkutnya dan mencari tempat untuk membuangnya. Pada 29 April 2026, seorang penduduk Galveston bernama Steve memberitahu Houston Public Media bahawa dia telah melawat pulau itu selama 65 tahun dan tidak pernah melihat sargassum terkumpul seperti itu. NOAA juga perasan perkara tersebut. Pada bulan yang sama, agensi tersebut menaik taraf laporan sargassum mereka daripada kemas kini mingguan kepada kemas kini harian. Tujuannya bukan untuk membantu syarikat menuai bahan tersebut, tetapi untuk membantu pegawai tempatan menentukan ke mana hendak menghantar traktor dan pasukan pembersihan. Itulah keadaan Amerika Syarikat hari ini. Kita sedang membina sistem yang lebih baik untuk menjejak rumpai laut itu, tetapi tiada sistem yang lebih baik untuk benar-benar menggunakannya. Dan menurut tinjauan 2026 Universiti Florida Selatan, masalah ini mungkin akan merebak ke kawasan baharu di Louisiana tidak lama lagi. Kos pembersihan akan menjejaskan komuniti yang sebelum ini tidak pernah menghadapinya. Texas A&M telah membina sistem amaran berasaskan satelit lebih daripada sedekat yang lalu. Penyelidik boleh menjejak sargassum merentasi Atlantik dan meramalkan bila sejumlah besar sargassum akan menghala ke pantai Texas. Tetapi ramalan itu tidak memaklumkan pengusaha bila hendak menuai, hanya bila untuk menghidupkan traktor. Dan sementara Florida menanam rumpai laut itu, negara-negara lain menjadi kaya kerananya. Di Cancun, Tulum, usahawan Omar Vasquez Sanchez mengambil pendekatan yang berbeza. Syarikat beliau, Blue Green Mexico, telah membuat blok pembinaan daripada sargassum sejak tahun 2018. Sebuah mesin mencampurkan kira-kira 40% sargassum dengan bahan organik lain. Kebanyakannya diperoleh daripada tanah pembinaan terbuang. Campuran itu dimampatkan menjadi bata pembinaan yang dikenali sebagai blok sarga. 3,000 blok dihasilkan setiap hari. Vasquez sedang mengendalikan tapak semayan tumbuhan apabila pencerobohan sargassum pada tahun 2015 melanda. Hotel-hotel mula membayar pasukannya untuk membersihkan pantai mereka.
Kemudian dia mendapat idea untuk menukarkannya menjadi bahan binaan. Rumah pertama yang dibinanya daripada blok ciptaannya sendiri didirikan di sebelah tapak semayannya. Pasukannya berkembang menjadi 16 pekerja sepenuh masa. Dan pada musim puncak, sekitar 300 orang bekerja dalam pasukan pembersihan pantai yang diketuainya. Universiti Kebangsaan Autonomi Meksiko telah menguji blok-blok tersebut dan mengesahkan bahawa ia memenuhi piawaian pembinaan yang sama seperti Adobe dengan kekuatan mampatan yang setara. Sebuah rumah blok sarga berharga kira-kira separuh daripada kos rumah batu bata biasa. Vasquez kini telah membina lebih daripada 40 rumah menggunakan bahan tersebut. Yang pertama, Casa Angelita telah bertahan melalui 5 taufan dan 6,000 tropika. Operasinya telah menggunakan hampir 6,000 tan rumpai laut sejak tahun 2021. Perkara paling penting tentang Sargassum bukanlah ia boleh dijadikan satu produk sahaja. Ia boleh dijadikan pelbagai produk. Itulah yang dibuktikan oleh syarikat seperti Carbon Wave. Di fasilitinya di Puerto Rico, syarikat itu mengekstrak sebatian bernilai tinggi daripada Sargassum dan menjualnya ke pelbagai pasaran. Satu produk menggantikan silikon dalam formulasi kosmetik dan kini menyasarkan pasaran K-beauty. Produk mereka juga digunakan dalam pertanian dan sebagai pengganti kulit. Itulah fungsi sebuah biorefinery. Satu bahan mentah dimasukkan, pelbagai aliran pendapatan dihasilkan. Setiap tan rumpai laut boleh dipecahkan kepada produk yang berbeza, masing-masing dengan pelanggan dan margin keuntungan tersendiri. Dan Carbon Wave bukanlah satu-satunya. Di seluruh Caribbean, kerajaan dan syarikat berlumba-lumba untuk membina kapasiti pemprosesan. Barbados sedang menjalankan eksperimen untuk menukar Sargassum menjadi bahan api. Grenada dan Republik Dominika menetapkan sasaran pemprosesan tahunan yang meningkat setiap tahun. Dan Eropah bergerak lebih jauh ke hadapan. Kemudahan pemprosesan di Perancis dan Portugal sudah pun menerima Sargassum dari Caribbean dan menukarkannya menjadi bahan industri untuk pertanian dan farmaseutika. Pengeluar utama telah mengambil alih syarikat pemprosesan dan mengintegrasikan rantaian bekalan. Kebanyakan alginat yang memasuki pasaran dunia melalui kilang-kilang di China. Dan itu termasuk alginat yang akhirnya digunakan dalam makanan dan ubat-ubatan Amerika. Negara itu membina kedudukan tersebut sepanjang hampir 20 tahun pemprosesan rumpai laut yang disokong oleh kerajaan. Apa sahaja kapasiti yang telah dibina oleh China boleh digunakan terhadap pertumbuhan rumpai laut Atlantik bila-bila masa negara itu merasakan ia berbaloi dengan kos penghantaran. Kimia di sebalik semua ini sebenarnya lebih mudah daripada yang orang sangkakan. Satu tan Sargassum basah boleh menghasilkan beberapa produk dalam satu proses. Dinding sel mengandungi alginat, iaitu bahan pemekat yang digunakan dalam aiskrim, acuan gigi dan kapsul ubat pelepasan perlahan. Pasaran alginat grade makanan sahaja bernilai beberapa ratus juta dolar setahun. Versi grade farmaseutikal dijual pada harga kira-kira 10 kali ganda lebih mahal setiap paun. Daun rumpai laut mengandungi fucoidan, iaitu gula yang kini sedang diuji secara klinikal sebagai ubat anti radang dan kanser. Dan bahan tumbuhan itu juga mengandungi polifenol yang mempunyai aktiviti antioksidan. Baki biojisim itu masih boleh digunakan dalam pertanian kerana sebahagian besar nitrogen, fosforus dan kalium masih kekal di dalamnya. Dalam sebuah biorefinery yang direka dengan baik, hampir tiada apa yang dibazirkan. Tetapi fakta yang paling menarik bukanlah ia terdapat dalam aiskrim. Alginat grade farmaseutikal adalah input langsung ke dalam rantaian bekalan perubatan yang tentera Amerika Syarikat bergantung semasa pertempuran. Hampir kesemuanya diproses di China. Semasa COVID, Pentagon telah menjalankan semakan kecemasan terhadap kelemahan rantaian bekalan farmaseutikal. Alginat adalah antara kategori yang ditandakan sebagai bahan yang hampir sepenuhnya bergantung kepada kilang-kilang di China. China telah pun menunjukkan bahawa mereka akan mengehadkan ekspor strategik apabila masa sesuai. Kita telah melihatnya dengan gallium, germanium dan grafit. Alginat belum lagi termasuk dalam senarai itu. Belum lagi. Tetapi bahan mentah yang boleh mengatasi sebarang sekatan pada masa hadapan sedang terdampar di pantai-pantai Amerika setiap musim panas dan ditanam di tapak pelupusan sampah. Rumpai laut yang berbau busuk di pantai Miami pada bulan Julai itu adalah rumpai laut yang sama yang boleh membantu seorang askar Amerika yang cedera daripada kehilangan darah. Rantaian bekalan yang menghubungkan kedua-dua fakta itu sepenuhnya melalui kemudahan di China. Sehingga pertengahan tahun 2026, tidak ada satu pun biorefinery Sargassum komersial berskala besar yang beroperasi di tanah besar Amerika Syarikat. Dan ada sebab untuk itu. Sargassum segar mengandungi kira-kira 80% air mengikut berat. Apabila sebuah lori mengangkut rumpai laut itu ke tapak pelupusan, kebanyakan yang sebenarnya diangkut adalah air.
Ia kira-kira 4 paun air untuk setiap 1 paun bahan tumbuhan sebenar. Kos setiap tan meningkat disebabkan oleh semua air itu. Sistem pengeringan boleh mengurangkan kelembapan sehingga 20% sebelum sebarang pengangkutan, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan hampir 80%. Teknologi itu sudah wujud, tetapi apa yang kurang ialah insentif. Kebanyakan kontrak pembersihan membayar untuk mengeluarkan rumpai laut basah, bukan memproses biojisim kering. Sistem ini memberi ganjaran kepada pelupusan, bukan penggunaan. Dan belum lagi soal pekerja di lapangan. Operasi pembersihan mewujudkan pekerjaan mengangkut bermusim. Industri pemprosesan pula mewujudkan juruteknik, ahli kimia, operator logi, kru kapal, jurutera dan pasukan jualan. Satu model membayar orang untuk memindahkan masalah. Dan satu lagi, membayar orang untuk menyelesaikannya. Masalah di sini bukanlah sains atau keinginan. Ia hanyalah dasar. Menjelang tahun 2025, bahkan NOAA turut mengakui masalah ini. Agensi tersebut menerbitkan satu laporan mengenai bagaimana sargasum diuruskan di Amerika Syarikat. Laporan itu menyenaraikan permit, agensi, bidang kuasa yang bertindih dan jurang peraturan. Ia menerangkan siapa yang bertanggungjawab untuk apa, tetapi tidak menyatakan langkah seterusnya. Dalam erti kata lain, kerajaan boleh memberitahu anda bagaimana untuk membuang sargasum. Ia tidak boleh memberitahu anda bagaimana untuk mendapat keuntungan daripadanya. Tetapi, satu syarikat Amerika memutuskan untuk mencuba juga. Algis Organics diasaskan pada tahun 2014 oleh Johanan Dujon. Syarikat yang berpangkalan di Florida ini mengumpul sargasum dan menapainya dengan kaedah yang dipatenkan. Dujon kemudian menjual hasilnya sebagai biostimulan organik. Menurut dokumen yang diserahkan syarikat itu sendiri kepada NOAA, produk ini sedang digunakan di lebih daripada 5,000 ekar di seluruh Amerika Syarikat. Ujian lapangan menunjukkan para petani dapat menjimatkan sehingga 20% kos baja kimia dengan hasil meningkat secara purata sebanyak $990 setiap ekar. Syarikat itu menghantar ke 10 negara dan memproses lebih 1 juta paun sargasum setiap tahun. Dujon memulakan Algis Organics di garaj ibu bapanya pada usia 21 tahun. Selepas melihat pencerobohan sargasum memusnahkan ekonomi pelancongan dan perikanan di pulau asalnya, Kerajaan akan membayar berjuta-juta untuk membersihkan pantai dan keesokan harinya, rumpai laut itu kembali semula. Dia memutuskan untuk bertanya soalan yang berbeza. Bagaimana jika ia bukan sisa? Pada tahun 2020, Forbes meletakkan namanya dalam senarai Forbes 30 Under 30 bagi bidang pembuatan. Bank Pembangunan Inter-Amerika kini turut membiayai kerjanya. Syarikat itu menjual produknya di Amazon. Pada tahun 2024, pihak berkuasa inovasi Miami-Dade memberikan Algis Organics pelaburan $100,000 untuk menjalankan projek perintis port penapaian mudah alih, iaitu sebuah kontena penghantaran yang dilengkapi dengan tangki yang boleh memproses rumpai laut terus di pantai. Syarikat itu kini sedang mengumpul dana permulaan sebanyak $4 juta untuk mengembangkan operasinya di Florida. Itulah, lebih kurang, gambaran keseluruhan industri sargasum Amerika. Satu syarikat kira-kira 1 juta paun setahun bandingkan dengan 38 juta tan yang dihasilkan oleh ledakan itu di seluruh Atlantik setiap tahun. Universiti Florida Selatan menganggarkan bahawa Caribbean sahaja mempunyai cukup biojisim untuk membaja setiap ladang di Amerika. Amerika Syarikat hanya menggunakan sebahagian kecil daripada 1% daripada apa yang terdampar. Algis Organics sedang berkembang perlahan-lahan. Permintaan memang ada. Harga baja telah meningkat. Input pertanian organik adalah bahagian yang paling pesat berkembang dalam pasaran pertanian. Perkara yang menghalang syarikat itu adalah proses mendapatkan permit. Setiap langkah berdepan dengan halangan yang sama, yang menggagalkan cubaan-cubaan sebelum ini pada tahun 2010-an. Sementara itu, masalah sargasum semakin membesar. Rumpai laut mengunci karbon semasa ia tumbuh. Hamparan rumpai laut itu berganda saiznya setiap 10 hingga 21 hari apabila ia menarik karbon dioksida keluar dari air laut untuk membina tisu baru. 1 tan basah mampu memerangkap lebih daripada 400 paun karbon. Apabila ia repot di tapak pelupusan sampah, sebahagian besarnya akhirnya kembali ke atmosfera sebagai gas rumah hijau, termasuk metana, salah satu gas pemanasan paling kuat di bumi. Dengan kata lain, strategi pembersihan ini boleh akhirnya mengukuhkan sebahagian daripada masalah yang cuba diselesaikan. Pasaran karbon kini cuba memberikan nilai kepada penyingkiran sargasum. Program pampasan Vera dan Gold Standard sedang membina peraturan untuk penyingkiran karbon berasaskan rumpai laut. Sebuah kilang yang memproses sargasum menjadi barangan tahan lama boleh memperoleh aliran kredit bernilai puluhan juta dolar setahun
selain daripada jualan produk. Ambil satu jumlah pembersihan besar, kira-kira 100,000 tan basah, sama seperti apa yang boleh dihadapi oleh sebuah kawasan pantai utama pada tahun yang teruk. Jika biomasa yang sama itu diproses dan bukannya dibuang, walaupun anggaran industri yang konservatif mencadangkan terdapat kira-kira 40 juta dolar dalam sebatian yang boleh diekstrak sahaja. Kandungan biostimulan bernilai lagi 15 hingga 20 juta dolar. Potensi biogas pula menambah 5 juta lagi. Unjuran kredit karbon spekulatif akan menambah beberapa juta lagi. Itu hanya satu daerah. Jumlah nilai yang terkubur di tapak pelupusan sampah Florida dan Texas setiap tahun mencecah ratusan juta. Bil yang dibayar oleh bandar untuk membuangnya juga boleh ditambah kepada jumlah itu. Setiap musim, wang yang sama dibuang 2 kali. Satu industri sebenar memerlukan lebih daripada satu startup. Ia memerlukan kilang yang boleh memproses berjuta-juta tan biojisim Dan menukarkannya menjadi produk standard yang boleh dipasarkan. Itulah yang sedang dibina oleh Caribbean dan Amerika Latin, sementara Amerika masih mengangkut. Peralatan penuaian generasi seterusnya sudah pun dibina di tempat lain. Seaweed Generation, sebuah firma dari UK, Sedang menguji penuai robot berkuasa solar yang dipanggil Algare, yang mengaut rumpai laut ketika ia masih berada di laut terbuka sebelum ia reput. projek perintis semasa, beroperasi di perairan Caribbean dengan dana geran kerajaan UK. Sistem ini dilengkapi dengan kamera dan sensor bunyi di atas kapal Untuk memastikan kerja-kerja dijalankan jauh dari laluan penyu laut dan zon pembiakan ikan di tikar terapung tersebut. Sebuah syarikat rakan kongsi, Seafields, Memenangi geran Innovate UK bernilai kira-kira $315,000 untuk menguji idea yang berbeza. menanam sargasum secara sengaja di kawasan terkawal di tengah Atlantik. Matlamatnya adalah untuk bergerak ke arah ladang tangkap dan ternak. Jerman juga turut serta. Menukar sargasum menjadi etanol untuk plastik yang tahan lama. Setiap syarikat ini dikendalikan oleh kumpulan yang diterajui oleh Eropah menggunakan penyelidikan Universiti Amerika sebagai input. Tiada satu pun pengendali Amerika yang terlibat di bahagian komersial. Setiap satu daripadanya ialah kontrak yang tidak boleh dibida oleh pengeluar Amerika. Hubungan inilah yang akan mengecualikan sebuah kilang penapisan Amerika jika wujud pada skala besar. Dengan setiap detik yang berlalu, struktur ini semakin kukuh. Dan ada orang yang berpuas hati dengan keadaan itu. Setiap tahun, Florida, Texas, Louisiana dan negeri-negeri teluk yang lain mengeluarkan kontrak pembersihan yang diberikan kepada syarikat pengangkut sisa dan perkhidmatan pantai yang dibayar mengikut berat tan. Semakin banyak rumpai laut yang muncul, Semakin tinggi bil yang mereka kenakan. B Beach Wrecker LLC ialah pemain utama di Miami-Dade. Tetapi model yang sama digunakan di Broward untuk Fort Lauderdale, di Palm Beach County dan di seluruh Florida Keys. Setiap daerah menetapkan bidaan mereka sendiri dengan kontrak dibayar mengikut setiap operasi atau mengikut tan dan diperbaharui mengikut kitaran bajet tahunan. Kontraktor telah membina seluruh armada di seluruh dunia dengan truk, pemuat dan perjanjian tapak pelupusan bersama pengendali tapak pelupusan sampah. Sebaik sahaja sistem itu dilaksanakan, sukar untuk mengubahnya. Sebarang perubahan yang mengalihkan sargasum daripada kontrak pelupusan sedia ada akan serta-merta bertembung dengan pelaburan yang telah dibuat dalam trek, kru dan aliran kerja tapak pelupusan. Penentangan jarang sekali muncul dalam kempen melobi secara terbuka. Ia muncul dalam perbualan antara pegawai daerah dan wakil negeri di mana kebimbangan yang sama diulang dalam pelbagai bentuk. Sistem baru akan mengambil masa untuk dibina. Pantai masih perlu dibersihkan semasa tempoh peralihan itu. Seseorang masih perlu hadir keesokan paginya apabila rumpai laut tiba. Proses pembidaan menceritakan perkara yang sama. Pada tahun 2025, Miami-Dade mengeluarkan kontrak pembersihan sargasum baru untuk bidaan awam. 5 syarikat menghantar jadangan, tetapi 2 telah ditolak oleh pejabat peguam daerah. Satu firma gagal mengemukakan maklumat harga yang betul. Satu lagi menghantar bidaannya melalui email dan bukannya melalui portal rasmi. Itu meninggalkan 3 cadangan yang diterima. B Beach Wrecker memenangi kontrak, walaupun bukan pembida terendah, dengan pihak daerah menyatakan pengalaman dan peralatan sebagai sebab. Perincian tunggal itu memberitahu anda apa sebenarnya tujuan kontrak tersebut. Ia bukanlah masalah jumlah berat pada asasnya, tetapi hanya masalah pengangkutan. Seluruh struktur dibina berdasarkan laluan lori ke tapak pelupusan sampah. Beach Wrecker sendiri telah berada di Florida selama lebih 40 tahun. Beroperasi di daerah Monroe, Miami-Dade, Broward dan Palm Beach. Tugas utama mereka sebelum masalah sargasum menjadi teruk ialah menapis pasir dan memantau sarang penyu serta melakukan sedikit pemulihan bukit pasir. Peralatan yang sama yang mereka gunakan untuk pembuangan sampah am pada tahun 2000-an kini digunakan sepenuh masa untuk rumpai laut.
Penyagaan mereka berubah seiring pertumbuhan rumpai laut tersebut. Sehingga tahun 2026, ia merupakan salah satu aliran kontrak yang paling stabil di kawasan pantai Florida. Cadangan negeri menghadapi halangan kedua. Selain halangan di peringkat tempatan, 3 agensi persekutuan terlibat dalam sebarang penuaian komersial. Tiada satu pun daripada mereka yang mempunyai mandat untuk berkoordinasi dengan yang lain dalam membangunkan industri. NOAA, melalui Perkhidmatan Perikanan Lautan Negara, menyenaraikan sargassum sebagai habitat ikan yang penting. Itu mencetuskan rundingan untuk sebarang kerja yang melibatkan habitat tersebut. Hamparan yang sama dinilai sebagai habitat kritikal untuk penyu tempayan, menambah satu lagi lapisan semakan tambahan bagi mengelakkan kemudaratan terhadap penyu di atas itu. Kor Jurutera Tentera Darat AS memerlukan permit untuk sebarang kerja di dalam air atau sebarang pelepasan. Sebuah bot penuaian komersial di perairan persekutuan memerlukan kedua-duanya. EPA mengawal bahagian pelupusan dengan sebarang pelepasan cecair dari loji pemprosesan perlu melalui semakannya. Sanktuari Marin Nasional Florida Keys yang dikendalikan oleh Pejabat Sanktuari Marin Nasional NOAA menambah satu lagi permit untuk sebarang kerja di dalam kawasannya. Permit mereka tidak sah sehingga pemohon telah mendapat kelulusan daripada semua pihak berkuasa persekutuan, negeri dan tempatan yang lain. Satu ayat itulah yang menyebabkan rancangan penuaian sargassum Amerika gagal. Setiap agensi mempunyai asas yang sah. Tiada satu pun yang boleh meluluskan bagi pihak yang lain. Seorang pengendali yang berpotensi perlu memohon dengan NOAA, Kemudian Kor Jurutera Tentera Darat. Kemudian EPA. Kemudian DEP Florida. Kemudian Daerah Pengurusan Air Florida Selatan. Dan kemudian Pejabat Sanktuari Marin Tempatan. Beberapa pengusaha telah mencuba perkara ini pada awal 2010-an dan menghadapi tentangan. Garis masa mereka melebihi 3 tahun. Dan bil guaman meningkat sehingga 6 angka tinggi sebelum mana-mana daripada mereka melancarkan bot. Pasaran sudah tentu tidak menunggu. Ia beralih ke China dan Eropah. Di atas semua itu, terdapat satu halangan utama. Kebanyakan sargassum yang sampai ke Florida tidak berada di perairan negeri ketika ia paling mudah untuk ditangkap. ia terapung di zon ekonomi eksklusif persekutuan, iaitu kawasan lautan yang membentang dari 3 hingga 230 batu keluar, di mana Akta Tanah Pelantar Benua Luar memberikan hak utama kepada kerajaan persekutuan. Florida hanya boleh membersihkan pasirnya. Ia tidak boleh dengan sendirinya membenarkan penuaian komersial di perairan, di mana tangkapan itu benar-benar akan memberikan pulangan. Menangkap rumpun sargassum di luar pesisir adalah satu-satunya model yang boleh diperluaskan. Sebaik sahaja sargassum sampai ke pesisir, ia mula reput, kehilangan sebatian berharga dalam beberapa jam dan mengutip pasir serta sampah yang mengganggu pemprosesan seterusnya. Biomasa itu perlu ditangkap di perairan terbuka semasa ia masih hidup dan dihantar ke kilang sebelum ia terurai. Untuk melakukan perkara itu, memerlukan kelulusan persekutuan yang tidak wujud. Penggubal undang-undang negeri di Florida, Texas dan Louisiana telah meneroka jalan penyelesaian di mana mereka boleh menjalankan operasi berbilang negeri dalam had 3 batu negeri dan mencabar tuntutan persekutuan di mahkamah. Rang undang-undang untuk memperjelaskan peraturan sargassum persekutuan telah dirangka oleh kaki tangan Kongres lebih daripada sekali. Ia tidak pernah sampai ke peringkat undian, bukan kerana adanya kempen bersepadu menentang mereka, tetapi hanya kerana tiada siapa yang peduli. Sargassum tidak mempunyai lobi sebenar di Washington, tetapi kontraktor pembersihan ada. Di sinilah keseluruhan cerita menjadi tidak masuk akal. Penuaian sargassum di perairan persekutuan sudah pun diharamkan dan telah begitu sejak tahun 2003. Pada tahun itu, Majlis Pengurusan Perikanan Atlantik Selatan telah meluluskan satu pelan pengurusan yang meliputi perairan persekutuan di selatan sempadan North Carolina dan South Carolina. Itulah kawasan tepat yang dilalui oleh setiap ledakan sargassum di Florida dan Teluk. Peraturan itu bertujuan untuk melindungi kawasan asuhan ikan mahi dan habitat penyu laut, serta menganggap sargassum seperti stok ikan yang dikawal selia. Had-had khusus itu, jika digabungkan, hampir kedengaran seperti satu jenaka. Had maksimum persekutuan untuk penuaian sargassum tahunan dari semua perairan Atlantik Selatan Amerika Serikat ialah 5,000 paun berat basah untuk seluruh rantau setiap tahun. Had itu ditetapkan pada tahun 2003. Jalur sargassum Atlantik besar belum wujud pada masa itu. Undang-undang yang melindungi rumpai laut itu ditulis untuk melindungi ekosistem yang belum digantikan oleh ledakan sargassum itu. Ledakan sargassum itu membuang lebih 38 juta tan di perairan yang sama setiap tahun. Had undang-undang hanya membenarkan penyingkiran sebahagian kecil sahaja daripada apa yang sebenarnya terdampar di pantai setiap tahun. Jumlahnya sangat kecil sehingga hampir tidak memberi kesan berbanding jumlah keseluruhan yang masuk.
dan peraturannya menjadi lebih ketat selepas itu. Penuaian hanya dibenarkan dari November hingga Jun untuk melindungi penyu. Seorang pemerhati rasmi mesti berada di atas setiap bot. Tiada penuaian dibenarkan dalam jarak 100 batu dari pantai. Jaring dihadkan kepada saiz mata jaring regang 4 inci pada rangka tidak lebih besar daripada 4 kaki kali 6 kaki. Peraturan Florida sendiri menambah satu lagi lapisan peraturan. Penduduk negeri boleh memindahkan sehingga 100 paun sargasum dari terusan atau perairan negeri berhampiran pantai dengan lesen memancing rekreasi. Apa-apa lebih daripada itu memerlukan lesen produk air masin komersial. Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri menambah satu lagi syarat. Memerlukan permit Garisan Kawalan Pembinaan Pantai untuk sebarang pembersihan yang menggunakan peralatan berat. Alat tangan dikecualikan, tetapi traktor tidak. Jadi, penduduk Florida boleh mengutip sargasum dari pantai dengan tangan mereka. Sebuah syarikat permulaan yang cuba memperluaskan kerja itu menghadapi 3 halangan berturut-turut. Larangan persekutuan, pemeriksaan lesen negeri dan permit pantai. Semuanya sebelum mereka membeli bot. Kerajaan Persekutuan telah mengharamkan penuaian 20 tahun sebelum fenomena itu menjadi krisis. Dan kerajaan negeri tidak boleh mengetepikan larangan persekutuan itu. Kontraktor pembersihan adalah satu-satunya laluan sah untuk rumpai laut itu. Fenomena yang terlepas dari Laut Sargasso kini sedang mengubahnya. Apabila pengeluaran sargasum di Atlantik tropika semakin meningkat, kimia dan struktur pusaran itu sendiri telah mula berubah. Penyu laut muda yang menghabiskan tahun-tahun awal mereka hanyut di rumpai laut, kini menemui ekosistem yang berbeza daripada ekosistem tempat spesies mereka berevolusi. Spesies ikan yang tidak ditemui di tempat lain di bumi, yang hidup sepenuhnya dalam pusaran berputar ini, sedang menyesuaikan diri dengan keadaan yang tiada preseden sejarah. Laut tanpa pantai sedang diubah oleh lambakan yang dihasilkannya sendiri. Pusaran yang digambarkan oleh Columbus tidak lagi berkelakuan seperti ketika beliau menemuinya dahulu. Dan tindak balas dari negara yang paling terkesan akibat apa yang terlepas dari pusaran itu hanyalah sebuah traktor dan tapak pelupusan sampah. Ada 3 cara perkara ini boleh berakhir. Yang pertama ialah tiada apa yang berubah. Lambakan itu terus membesar, bil pembersihan semakin meningkat dan rantaian bekalan asing terus kukuh sehingga peluang untuk industri Amerika tertutup selama-lamanya. Itulah jalan jika tidak berbuat apa-apa. Dan setakat tahun 2026 itulah laluan semasa. Yang kedua ialah langkah berasingan oleh negeri-negeri. Florida, Texas dan Louisiana cukup terkesan dan mempunyai garis pantai untuk bertindak sendiri. Mereka boleh menjalankan operasi berbilang negeri di dalam garis perairan negeri Tiga Batu dan memfailkan tuntutan mahkamah terhadap tuntutan persekutuan. Laluan ini sukar, tetapi tidak mustahil. Momentum itu memang wujud, tetapi ia juga lebih perlahan berbanding pergerakan pasaran global. Cara ketiga ialah satu rang undang-undang persekutuan. Beberapa draft rang undang-undang sudah pun wujud di pejabat Kongres. Dan semuanya berkisar pada struktur teras yang sama. Satu daripadanya akan menamakan agensi persekutuan utama yang bertanggungjawab untuk pengurusan sargasum. Satu lagi akan mewujudkan laluan undang-undang yang jelas untuk penuaian komersial, bukannya menganggap semua sargasum sebagai sisa secara automatik. Dan yang ketiga, akan menetapkan piawaian untuk pengekstrakan luar pesisir supaya syarikat tahu dengan tepat apa yang dibenarkan. Kerangka ini diambil terus daripada sistem yang Amerika Syarikat sudah gunakan untuk tenaga angin luar pesisir dan pajakan mineral. Dan hujah ekonomi telah pun dikemukakan berulang kali oleh penyelidik universiti yang tiada kepentingan keuangan dalam hasilnya. Apa yang masih kurang hanyalah kebenaran. Undian akan diadakan apabila ledakan sargasum yang memecah rekod seterusnya menjadi berita nasional. Data tahun 2026 sudah pun menunjukkan ke arah itu. Gambar-gambar pantai Florida yang tertimbus akan tersebar sehingga menjejaskan jumlah pelancong. Kos pembersihan di satu daerah akan meningkat ke jumlah yang memalukan. Peluang itu akan terbuka dan detik itu semakin hampir. Kisah sargasum bukanlah kali pertama corak ini berlaku. Perkara yang sama telah berlaku dalam setiap perebutan sumber besar di Amerika dalam 30 tahun terakhir. Ia biasanya berakhir dengan cara yang sama. Amerika Syarikat menerajui penyelidikan fotovolta suria sepanjang tahun 1990-an. Bell Labs membina sel suria silikon praktikal yang pertama. Makmal tenaga boleh diperbaharui kebangsaan. Di Colorado menetapkan piawaian kecekapan yang masih digunakan oleh seluruh dunia. Kemudian, China membina kilang-kilangnya. Sehingga tahun 2026, pengeluar dari China menguasai lebih daripada 80% pengeluaran panel solar global. Dan tenaga solar berskala utility di Amerika Syarikat
menggunakan panel yang diimport. Kimia bateri ion lithium berasal dari makmal-makmal Amerika dan Jepun pada tahun 1970-an dan 80-an. Dengan penyelidikan asas dijalankan di Universiti Texas, Stanford dan Oxford. Sony membawa bateri komersial pertama ke pasaran pada tahun 1991 dan elektronik pengguna Amerika mendorong permintaan awal. Hari ini, China menghasilkan sekitar 75% bateri ion lithium dunia dan pembina kereta elektrik Amerika sedang berlumba-lumba untuk membina kilang tempatan yang sepatutnya mereka mulakan 20 tahun lalu. Corak ini sentiasa berulang. Makmal Amerika menjalankan penyelidikan dan membuktikan nilainya, dan agensi-agensi Amerika bergelut untuk bersetuju bagaimana hendak membina apa-apa dengannya. Sementara itu, negara-negara yang mempunyai struktur membuat keputusan tunggal bergerak lebih pantas. Satu pelan diterjemahkan kepada satu rangkaian kilang dan rantaian bekalan. Pada masa Washington menidari peluang itu, infrastruktur sudah pun dibina di tempat lain. Dan Amerika Syarikat hanya tinggal dengan penyelidikan tetapi bukan industrinya. Tetapi sargasm berbeza. Panel solar memerlukan wafer silikon, ruang lantai kilang, dan tenaga kerja mahir untuk bersaing. Bateri litium memerlukan lombong kobalt dan kilang penapisan nikel. Wang menggerakkan sumber, tetapi ledakan Atlantik itu bergerak sendiri. Ia mendarat di pasir Florida tanpa mengira kehendak Washington. Biomas percuma terus hanyut ke pantai dengan sendirinya. Itu mungkin menjadikan sargasum sebagai yang paling mudah untuk dimenangi antara semua cabaran ini. Bahagian paling sukar dalam setiap perlumbaan sumber lain adalah membawa bahan mentah ke pantai Amerika. Dengan sargasum, bahan mentah itu sendiri sudah melakukan tugasnya. Amerika sendiri melarang dirinya daripada mengutipnya. Alginat grade farmaseutikal digunakan dalam pembalut luka, kapsul ubat, acuan pergigian dan alat pembedahan, dan saluran bekalannya hampir sepenuhnya melalui kilang-kilang di China. Susunan itu sudah pun mencetuskan semakan perolehan pertahanan semasa pandemik. Barisan biojanasari sargasum tempatan di sepanjang Florida dan Pantai Teluk tidak akan menghapuskan kebergantungan itu sepenuhnya. Sekurang-kurangnya, ia akan membina satu industri selari yang negara ini belum ada sekarang. Sebuah biojanasari bersaiz sederhana yang direka untuk 100,000 tan sargasum basah setahun akan mengendalikan kira-kira jumlah yang kini dibuang oleh Miami-Dade dan Broward bersama-sama. Kos permulaan dianggarkan antara 80 hingga 120 juta dolar, meliputi kilang, bot dan barisan pengekstrakan. Jualan kemudian datang daripada campuran produk dengan jumlah hasil antara 40 hingga 70 juta dolar setahun pada harga spekulatif tahun 2026. Pulangan modal dalam masa kurang 5 tahun boleh dicapai. Wang sudah sedia, pembeli sedang menunggu, BioGC muncul setiap tahun melalui arus laut. Hanya satu perkara yang kurang, dan ia hanyalah sehelai kertas. Satu undang-undang yang menamakan agensi utama, satu undang-undang yang menetapkan had masa pemprosesan permit, satu undang-undang yang menyatakan bagaimana syarikat membuat bidaan. Undang-undang itu akhirnya akan digubal. Satu-satunya persoalan terbuka ialah sama ada ia akan berlaku sebelum rantaian bekalan global sekali lagi menghalang Amerika daripada turut serta. Terima kasih kerana bersama saya hari ini. Saya harap anda menikmati video ini dan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, sila pertimbangkan untuk melanggan dan aktifkan notifikasi. Ia benar-benar memberi perbezaan. Terima kasih sekali lagi Dan jumpa lagi lain kali di Mappack.